السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah berdoa antara lainnya, wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada anak cucuku ini, yaitu bangsa Arab, daripada kalangan mereka sendiri seorang Rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran serta hikmah, serta mengujikan mereka daripada dosa. Sesungguhnya Engkau lah yang maha bijaksana lagi maha tinggi. Tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengucapkan terima kasih kepada tuan imam yang hadir dalam pasar masjid, dan seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimah sekalian kerana sudi untuk hadir pada malam ini. Kita bersyukur kepada Allah taala kita diberikan kesempatan untuk berada bersama-sama di dalam majlis ini pada malam ini untuk kita menyambut sambutan peristiwa Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini alhamdulillah kita sudah berada dalam bulan Rabiul Awal. Kita sedang berada dalam bulan Rabiul Awal, dan bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan dikatakan merupakan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan kewafatan Nabi. Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Kan? Sebab kita sama makhluk tu comel dah. Tapi dalam masa yang sama kita kena tahu bahawa Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Kan? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Madinah dalam peristiwa hijrah juga pada bulan Rabiul Awal. Nabi keluar daripada Mekah pada bulan Safar, akhir bulan Safar, dan Nabi masuk dalam kota Madinah bulan Rabiul Awal, hijrah Nabi. Cuma soalnya bapa kita sambung hijrah ni pada bulan Muharram, kerana peristiwa penghijrahan itu sendiri dimulakan oleh para sahabat. Dan sahabat yang pertama berhijrah daripada Mekah ke Madinah dia start dalam bulan Muharram. Bulan Muharram itu maknanya peristiwa hijrah ni dia start bulan Muharram sehingga Safar. Cuma hijrah Nabi sendiri, hak Allah sekali Nabi sendiri hak tubik, Nabi sendiri tubik pada bulan Safar. Nah, sebab tu kita sambung hijrah ni bulan Muharram, kita tak sambung bulan Rabiul Awal. Kalau kita sambung bulan Rabiul Awal, rugilah kita tu sekali. Sebab Muharram, Rabiul Awal ni kita kena pilih nak awak dulu kau buat hijrah. Jadi sikitlah makan buat kita ni. Kalau bulan Muharram buat hijrah dah makan ni hari tu. Mari boleh pula makan boleh. Ramah sikit boleh pakat mari masjid. Cuma malam ni kita tengok ni ramah setara ni sekala pun ramah sebenarnya juga kita sekalian kan. Kalau ke mana? InsyaAllah. Nak mari cek subuh sekali setara mana. Baik. Balik pada cerita kita sekarang, alhamdulillah kita dapat bertemu dalam majlis sambutan kelahiran Nabi ini, dan ini merupakan kali pertama mari ke masjid ni. Amor pun tak pasal-pasal, kalau pergi Bukit Bapa tak pasal masjid ni. Alhamdulillah. Mana? Malam ni boleh bertemu, pakai tak menanya ke, dan cuba juga nak.
rupanya ada masjid sini dan kita dapat bertemu dalam suasana ukhuwah kerana Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada topik kita menyambut peristiwa kelahiran Nabi ini yang kita sebut sebagai Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulud Nabi. Kita cuti dah benar. Cuti dah benar lawak. Tak latih tokoh madrasah sunnah. Comel dah. Tapi sebenarnya di sana kita kena ingat bahawa kelahiran ini merupakan suatu benda yang penting. Tetapi ia tidaklah lebih penting daripada mengikati perjuangan Nabi itu sendiri. Perjuangan Nabi. Sebab ada setengah orang tahu maklum comel lah. Dia sambut maklum okey lah. Belawak tu gak. Selawak tu gak buat berapa pak goni berapa saja. Selawak bergegar tengok. Tapi dalam masa yang sama, time sepatutnya kita ikut Nabi, kita duduk tepat ke lawan Nabi. Ini jadi masalah. Sebab tu dalam Quran kalau kita perhati, Allah Subhanahu wa taala tak cerita lagu mana Nabi-Nabi lahir, tidak cerita. Allah Taala tak royak Nabi lahir lagu mana. Nabi itu lahir lagu mana? Nabi Ibrahim lahir lagu mana? Tidak disebut di dalam Al-Quran. Nabi Nuh, Allah Taala cerita kisah perjuangan dia. Walaqad ba'atsna Nuh walaqad arsalna Nuhan ila qaumi fala bisafihim alf sanatin illa 50 'am. Sesungguhnya kami telah hantar Nuh kepada kaum dia. Dia telah berdakwah selama 1000 tahun. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun. 1000 tahun tolak 50 tahun. Maknanya Nabi Nuh berdakwah 920 tahun dakwah 950 tahun. Yang menolak dakwah Nabi Nuh ialah isteri dia sendiri, anak dia sendiri tolak. Bayar kata sekarang 950 tahun berdakwah. Waktu hijau untuk Islam 950 tahun. Kita 9 minit duduk caca belakang kereta email baca panjang sikit, mengepek tak mudah dah. Ngepek tak mudah dah. Nak suruh mari ke masjid sembahyang jemaah pun Allahu akbar. Nampak tak? Petang-petang tanya orang mari jemaah, kita pergi ngajar tegak. Orang duk begorek dah. Kita tangan duk gini lagi. Duk main sepak takraw dah sekarang. Tangan duk gini lagi main sepak takraw. Nampak tak? Duk gini lagi. Hak nak lambung bola sepak, nak sambung sepak. Tunjuk molek kat sikit, tak nampak kan. Nak nampak guana gorek dah pak cik weh. Gorek dah. 8.45, 7.45 baru sudah main sepak. Orang bergorek, orang start ceramah dah. Kita baru nak start cari kambing tu sekali. Cari kambing, cari lembu. Kau lagu mana? Hak tu yang gorek tak berapa nak amal orang ni. Nama lain nampak ramah sebab kita alhamdulillah. Tidak sini ngamu royak kat puamba hotel sekali. Sini juruh belakang bunyi khabar, beg gorek nampak ada belakang dah atas masjid kata. Tapi pakai hari lah kau. Nabi sebut dalam hadis. Nabi sebut inna ashaddatis salatu 'alal munafiqin al-'asha wal fajr. Inni qad hamamtu an amura rajulan an yu'azzira thumma amuruhu an yuqima wa ya'umma an-nasa thumma uharriku 'ala ma la yakhruj ila as-salati ba'd. Nabi sebut bahawa aku gerak-gerak kata Nabi. Kami kata di antara semaya yang sangat-sangat berat pada orang munafik untuk nak pergi semaya jemaah di masjid ialah Isya dah subuh. Mai Isya dengan subuh berat dengan gorek mari lagi hudu-hudu tu sekarang. Zuhur dengan asar pergi sebab cerah. Kalau tak pergi malu kat orang. Pergi duduk belakang Nabi. Tapi Isya dengan subuh berat. Orang munafik dia berat nak pergi mai masjid Isya dengan subuh. Isya tak ada, subuh tak ada. Tak gorek pasal nampak takut ada lagi kan? Takut cerah lagi. Gi maya. Zuhur nasa, gi semaya. Takut tak gi tak boleh projek pula tak. Napa tak? Gi semaya. Nabi kata solat yang paling berat pada orang munafik nak gi semaya di masjid Isya dengan subuh. Aku gerak-gerak kata Nabi, aku gerak-gerak nak suruh orang ber. Lepas ber qamak, lepas qamak nak suruh orang lain jadi tok imam. Biar orang lain jadi tok imam. Bila orang lain jadi tok imam, aku nak cari rumah siapa hak tu dia tak pergi semaya, aku nak bakar kata Nabi. Nabi kata gerak-gerak, Nabi tak buat tu sekali. Nabi kata aku gerak-gerak nak pergi bakar rumah.
Nabi kata semaya hak berat pada orang munafik, Isya dengan subuh. Gorik orang munafik pergi semaya. Soalnya kita gorik pun tak pergi juga. Kenapa? Ada. Subuh, Allahu akbar. Subuh ramai kau. Maknanya nak royak bagaimana cerita nabi-nabi ni.